Okay guys, dapat sambal daripada Merman. Okay, kelas saya review. Okay guys, so saya nak buat review yang ni. I want to do this one. Saya nak kalah dengan tu. Jadi kita, senang. Tadi kan kita guna untuk kamera kan, this one. Untuk kamera ni. Tapi sekarang kita nak guna dia untuk ni pula. Jadi cabut je lah kepala yang tadi tu. Tutup je lah yang ni. So senang tak pun kat situ. Jom kita review sambal. Okay, jadi saya beli ni daripada TikTok. Tapi yang ini dia tak ada beg kuning lah. Kita beli macam COD. Boleh je yang jauh-jauh nak minta untuk post kan. Kenal tak tengok gambar tu agak-agak siapa. Untuk yang TikToker Sarawak mesti kenal, ni adalah Ucok Jenitan. They call it Ucok Jenitan. Okay, so this is Merman sambal Club Crab. Okay, so kita nak, ni saya order 3 terus ya. So ini adalah first batch. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita makan. Saya ni peminat sambal. So okay, penuh ya. Oh my god, sekejap saya tak nampak yang bawah. Tak nampak juga. Okay, tinggalkan lagi lah. Now nampak. Okay, kita nak rasa. Wow, smells so good. Okay, makan dia. Oh, dia letak benda ni juga supaya dia tahan lama. Makan. Nama dia sambal Club Crab. Dia cakap sambal garing. Yes, garing. Dia bukan yang keras. Ada beza keras dan garing. Ini garing, crunchy. Dalam dia ada daun ubi, bawang, bilis, paru, cili. Sedap. Wow. Sudah sedap. Jangan kat rumah. Untuk dari kucing lah. Di luar kucing korang kena by post ke, courier ke. Paru. Saya tak pernah makan sambal paru. Sebab kat Sarawak susah nak cari. So korang, this is so good. Highly recommended. Berminat, cari je orangnya. Dia tengah nak sediakan batch yang kedua. So geng-geng yang berjaya dapat batch yang pertama macam saya ni, congrats. It is so good. It is really, really good.